Popo tahun ni umur berapa? 86. 86. Tengok 86 masih sihat. Apa sebab dia? Apa kunci-kunci kejaya dia untuk jadi begitu sihat? What you do every day? Makan tidur. Dengar tak? Makan tidur. Okay. What is the most stressful thing you do in your life? You got stress or not? Ada stress tak? Ada ke tak ada? Semua orang putus ada umnya. You apa stress you? You tengok TV makan apa stress? Ada stress meh? Okay. Apa lagi kita nak tanya? Okay. You ada kerja tak? Tak. Pernah kerja tak? Pernah kerja tak? Thì mà có mấy 做過工未啊？你做過工未？ Bị ơi chị mày chưa khóc rồi. Dia tak pernah kerja. So kalau korang nak hidup panjang, nak hidup lama macam nenek saya, jangan kerja, jangan stres. Hari-hari makan, tidur, tengok TV. Faham? Kau做過工咩？ Me, Papa got work before not? Like your entire life? No lah. That's right. Work mah, go holiday, eat, jalan-jalan cari makan lah. Aku tak tipu. Sihat. Makin lama makin bulat ni.